So hari ni hari yang sangat menarik. Sebab hari ni kita orang nak pergi Coffee Bean. Tapi kita orang makan dulu. Ni Iziani. Ish, cantiknya. What the hell? Sabar aku ambil gambar. Okay, so ni Iziani. Sorry, tadi saya ambil gambar dia guys. Sebab dia terlalu cantik. Dia makan benda yang sama macam saya makan. Ya. Buah yang sama. Ya. Memang sama lah. Itu Dene. Dia makan apa geng? Gulai bersama ayam. Wow, nampak menarik. Mesti beli air. Okay, sekarang ni kita orang dah dekat Coffee Bean. Coffee Bean Bukit Katil yang famous tu, yang viral. Tapi ni tengah tunggu Dini menyelesaikan hajat sekejap. Emergency. Lepas tu kita orang akan masuk sama-sama. Sekarang pukul sekejap 12.13. Nampak tak? Nampak. Dengan wallpaper jadual kelas. Ni first time tau nak minum Coffee Bean. Oh, first time? So tengoklah menu. Kita pernah lah weh. Kau lupa ke? Kita makan ais dia kat rumah Dini. Okey lah tu. Ais dia sedap. Ais dia sedap weh. Ais dia macam bulat-bulat guys. Memang bila gigit tu ya Allah. Crunchy. Sedap. Patutkah aku order ais? Nanti dah lama-lama baru order ais. Tapi macam pelik bulat. Nak order ais je. Macam tu. Mumtaz nak order apa? Nak order. Cantiknya. Saya nak order kopi. Dini kata cantik. Dini kata hazelnut. Apa tadi? Hazelnut lah. Hazelnut something tu sedap. So mungkin saya nak cuba tu. Tapi saya nak tengok menu dia dulu. Jadi nak order apa? Saya nak order ais double chocolate latte ataupun ais double chocolate biasa je. Makanan tak nak? Sebab baru lepas makan, so kenyang lagi. Okay, from time to time tengah buat kerja nak makan kek ke. Kat sini kan ada tu yang viral tu. Tiramisu cake. Sini ke? Ya, apa tu rumah aku cakap tadi. Awak nak makan tiramisu dia ke? So aku cakap, tak tahu lagi. Dia suruh aku rasa. Aku tak ada duit. Aku beli ais mampu. Itulah Baru guys. dah hujung-hujung, jadi duit memang sesak sikit. Biasalah student kan. 1 hari bulan 1 saya dah sesak. Ya gila. Tak tahulah nak cakap apa. Okay guys, nanti dah masuk kita record. Okay, suasana kat dalam tu. Oh, record macam mana? Bye-bye. Bye-bye. Banyak tahu wifi okay. Nampak? Nampak tak? Belum. Okay, kita kena bersabar. Saya order caramel macchiato. Tengah cuba login. Okay. Ni tempat saya dekat Coffee Bean. Okay, so nak buat kerja. Okay. Ni tak ada cahaya sangat sebab dah tutup cahaya dia. Mumtaz Mumtaz tengah masih mencuba untuk connectkan wifi.
guna internet kau? Belum buka laptop. Baru nak record ni tempat saya. Okay. Ni cantik lah. Okay. Dah nak kecewa kat Olympiers. Ya. Caramel macchiato. Tak estetik kamu atas ni. Ais double chocolate. Ais double chocolate. Masih ada dia. Tengok guys, kita orang menang guys. Easy bag. Congratulations. Yay. Cuba tengok. Kamu tengok balik. Dia ni dapat silver award dia ni. Tahniah. Good job. JB Star right now. Tekong. So guys, sekarang pukul 5.29. Dan kita orang dah nak gerak mulai. Berapa jam jugalah bos? Aku berasa. Hari ni beg saya ringan. Sebab tak bawa iPad, tak bawa monitor. Lepas tu dalam beg saya saya full. Ada wire untuk second phone. Dia nak tunjuk kita orang semua pakai botol Montego. Dia pakai ni. Tapi air dia mahal lah. Air premium ada kunci. Apa sih ni? Tak, kami bawa je. Okay. Aku memang sentiasa bawa. Tunjuk guys. That's all. Kita nak take over. Nampak tak ada sikit lagi. Ayah nak nampak. Dan betul. Jalan dulu. Wow. Cantiknya dia punya ni. Dia punya tumbler. So much. Makanan dia. Ini yang viral tu. Nampak tak? Oh, this is for RM26. I thought this is the harga. Dia punya ni. Saya tak perasan tadi harga tu. Jadi kita orang makan lagi. Sedap lah, boleh lah. Dia ada kurma. Tengok ni, comel nak mampus. Comel kan? Dia ada pineapple. Bagel ni. That's all. Ada tempat makan juga kat sini. That is me. Can you see me? Nampak tak saya? Tu dia. Okay guys, so sekarang ni saya nak tanya diorang apa yang diorang dah berjaya settlekan semuanya diorang dekat Coffee Bean. Okay, kita mulakan dengan Dini lah sebab Dini paling nampak produktif sekali tadi. Okay, macam banyak benda gila dia buat. Okay, let's go. So hari ni daripada pukul berapa weh tadi kita? 12.20 sampai Sekarang pukul tunjuk 5, jam sikit. Pukul 5.36. Ya. Okay, 5.30 lah tadi. Saya buat saya siapkan ENT saya last sekali yang siap. Lepas tu saya siapkan IDT 420 slide. Lepas tu saya bertukar formatting untuk FYP. Oish. Lepas tu
saya cari tempat intern. Intern tu macam yang seronok sikit lah. So banyak lah saya buat. Gila. Perform weh dia hari ni. Okay, Iziani pula. Apa yang saya dah siapkan hari ni, dah siapkan ITT Part 2.0, subjek network admin. Sistem Betul lah, network and system administration. Yang tu lah. Dia punya slide tapi tak rekod video. And report dia, part saya tu saya dah siapkan. Jadi sebab tu lah macam tak ada kerja sangat. Tak ada kerja sangat. Lepas tu ENT dah buat customer trend canvas pun dah settle. And then cari tempat intern, buat cover letter semua. FYP tak sentuh lah hari ni. Perform. Muntas. Okay, so saya pula. Okay, tadi saya mulakan dengan buat 420 kot. Aku buat apa kat 420? Yang penting dah siap customer trend canvas. 420. 420 saya macam tak buat apa-apa pun. Tengok balik je. Macam selarikan. Dengan buat slide, betul. Buat slide untuk presentation. Wah, ada snooker club main kat atas. Wah, ada Burger King. Tak perasan pun tadi. Lepas tu guys, saya tak cari tempat intern. Adalah apply satu je tadi. Satu je. Lepas tu ada lepas tu saya tolong betulkan formatting kawan saya. Dan saya juga belajar sesuatu hari ni daripada saya tolong kawan saya tu. Yay. I think that's all. Tak banyak sangat. Tapi adalah progress guys. Lepas tu buat skrip untuk 420. That's all. Lepas tu buat sistem architecture. Okay, dah bye. Sekarang kita orang nak pergi mana? Nice walk. Ya. Kononnya. Apa nama Tanjung Ketapang? Anjong Gapam. Ketapang apa gila? Anjung Gapam girl. So sekarang kita orang nak pergi Tapi hour weh. Orang balik kerja. Gapang. Bukan gampang. Gapam. Kan belakang dia. Gapam. Anjong Gapam. Okay, Yeah. kita orang nak pergi Anjong Gapam untuk tengok sunset dan brisk walk. Yes. Okay, guys. Chasing sunset. Ya. Sekarang pukul dah cakap tadi. That's all. Jumpa korang kat sana. So guys, kita orang dah sampai Anjong Gapam. Menarik tempat ni. Dia tasik. Sekejap, let me show you. Nampak tak korang tu tasik dia. And dia ni macam ada lita. Lepas tu bapak besar waist like dia. Kau sabar sekejap aku zoom. Nampak tak? Menarik kan? Menarik kan? Kalau korang nak jogging ke apa ke pun menarik. Tak boleh berenang tak boleh berenang. Jangan berenang No. Tu tak boleh berenang. Wah. Mungkin boleh jadi. Outfit check. Pusing. Okay. Ya. Dah kena. Okay. Mumtaz macam biasa cari fotografer. Hari ni model dia Dini. 1, 2, 3. Okay, dia suruh ambil gambar. Dia ambil gambar Dini macam ni. Okay, sabar. 3. Kau duduk je diam-diam kat situ. 1, 2. Kau full. Weh, kita orang randomly jumpa Hanan dan boyfriendnya di sana. Macam mana kau naik? Weh, aku nak cuba. Weh, bestnya. Jadi. Weh, aku nak cuba. Tak ada apa pun. Apa yang kita takut sangat? Dia suka. I'm having fun. Dia suka weh. Okay, cukup. Okay. Tu ni. Cuba try yang tu. Yang tu senang sikit. Ternaik lah. Dia ternaik. Ini kira terangkat terangkat tu. Yang kuat dah aku. Mungkin kucing aku boleh buat. Kau ini boleh. Banyaknya fish. Tu sunset. Banyak.
Tasik. Bawa ni yang tu, bawa roti tu. Tu yang tadi budak tadi bawa. Kecil lagi, baru kau beranak lah. Takutlah dapat. Dia gelap sikit lah sini. Wah, dua-dua kanak Ribena. Macam kau je lagi tinggi. Aku yang pening. Wait, Izan ni boleh tinggi sebab dia punya kaki boleh lonjak. Memang tanggal lah kaki kasut aku. Boleh pusing tak? Woi, gila kau. Weh, jangan. Nak naik sangat. Kita pelan-pelan. Jom sini. Kita naiklah sekali. Aku gayat weh. Aku tak jadi sangat. Aku gayat. Ke yang tu? Yang tu pendek sikit. Cepat weh turun. Dia kata dia sakit. Ini kalau kau kata kau sakit, aku turun balik. Weh, macam weh best. Weh best lah cepat. Weh, suara dia macam nak pakai mikrofon. Kau genggam kau punya kasut. Weh, super kan. Akak main dulu. Buka kan. Tu yang hang tadi. Dah weh, dah habis dah sunset. Sun dah set. Sun dah set. Sini weh. Tak sempat ni. Sabar, aku nak ambil gambar aku dah scan. Tapi aku tak set lagi lah. Macam ni kot ke?